Tengah hari bos, Road 2 Myvi EZI 1.3 auto tahun 2012. Kereta cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Tengah hari bos, Honda City 1.5 auto spec E tahun 2012. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, boleh tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Kereta ni ada pedal shift, aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Selamat pagi semua. Okey, ni hari merekim satu kereta cantik. Ini adalah Mercedes-Benz GLA 200 1.6 auto tahun 2015. Okey, kereta ni sudah siap cat baru kereta sudah cantik dah. Okey, dimension engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi. Kalau ada minat ni kita boleh datang kedai saya tengok dan test. Okey, Mercedes-Benz ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash Kereta memang cantik lagi. You boleh datang kedai saya tengok kereta test, kita bincang Alright, ni lampu depan dia betul okey, cantik lagi. Okey, kita tengok condition engine dia. Okey, condition engine kita pun sudah cek semua. Ini masih dalam condition yang cantik lagi. Alright, ni salon depan dia betul okey, cantik lagi. Ini di mobil dengan tayar. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam dia pun masih okey, cantik Dia punya electric control ke pintu, function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk juga okey. Dashboard cantik, steering pun okey, cantik. Lagi dia ada pedal shift. Alright, dia punya seat full leather seat. Seat pun okey, cantik lagi. Alright, kita tengok belakang. Okey, seat belakang dia memang juga cantik lagi Okey, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Okay guys, hari ni ada satu MPV saja guys Satu MPV saja baru masuk, Nissan Serena 2.0 auto tahun 2011. Harga cash 29,800 saja. Kereta ni masih boleh lagi low kredit bulanan dari 700 plus ikat 5 tahun. Okey, jom kita tengok bahagian luar, bahagian cat. Bahagian cat okey, masih cantik, masih lawa lagi, masih molek lagi Tayar okey, masih baik lagi. Okey, bahagian depan okey. Lampu pudar sikit, kita akan polish, kasih berkilat Bahagian tepi sini pun okey, masih cantik, tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian belakang, alright, bahagian belakang pun masih baik lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, let's go. Kita masuk dalam Terus saja masuk dalam, tengok bahagian dalam dia. Cushion, full leather seat, cantik, color cream. Okey, bahagian belakang pun masih cantik, masih lawa lagi, masih mantap, masih kemas. Aircon bahagian belakang masih sejuk. Okey, ni bahagian depan, cushion okey, baik lagi. Kat sana pun okey, masih cantik. Dashboard okey, panel depan semua okey Okey, aircon bahagian depan pun masih sejuk. Kita dah check awal-awal.
Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Pro 2 Beza X Premium 1.3 Auto tahun 2019. Harga cash 33,800 sahaja. Kereta ni masih boleh lagi loan bank, loan kredit bulanan dari 400 plus ikat 9 tahun. Okey, kita terus saja tengok bahagian luar, bahagian cat. Okey, cat okey, masih cantik. Tayar pun okey. Tayar depan pun okey, masih cantik. Lampu depan semua okey. Bahagian sisi sini okey, tak ada masalah. Stand and kemek. Okey, bahagian belakang pun masih mantap lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, kita tengok bahagian dalam. Cushion. Kain cantik, lawa, tak ada koyak. Okey, masih mantap lagi. Masih kemas, bahagian atas pun okey. Ini bahagian depan. Okey, kat sini saja ada lubang sikit dia punya tu cushion. Kat sana semua okey. Kat sini semua okey, tak ada masalah. Dashboard, panel depan semua okey. Ikon bahagian depan pun masih sejuk lagi. Kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya atas. Thank you so much. Mitsubishi Triton VGT 2.4 Auto tahun 2020. Harga cash 79,800 sahaja. Kereta ni masih boleh lagi loan bank, loan kredit bulanan dari 1000 plus ikat 9 tahun. Kita terus saja review bahagian cat. Cat memang masih cantik, masih lawa, masih molek lagi. Tayar masih boleh pakai. Tayar depan pun okey, masih boleh pakai. Lampu depan semua okey. Bahagian tepi sini pun okey, masih cantik, masih lawa lagi. Bahagian belakang pun masih cantik. Okey, bahagian belakang dia. Alright, kereta ni bebas pancing, bebas aksiden. Kita tengok bahagian dalam. Okey. Cushion, kain, fabric masih cantik, masih lawa. Okey. Bahagian atas pun okey, masih cantik. Ini bahagian depan, cushion masih cantik, masih lawa. Kat sana pun okey, dashboard, panel depan semua okey. Kilometer 27,000 kilometer sahaja. Okey. Aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi. Kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mercedes-Benz GLC 200 Exclusive 2.0 Auto tahun 2020. Saya pasti cari kereta SUV okey, tahun baru lagi. Kereta konti SUV. Kat depan saya ada satu harga cash 198,000. Okey, kereta ni masih boleh lagi loan bank, loan kredit bulanan dari 2,500 plus ikat 9 tahun. Condition luaran memang masih cantik, masih lawa. Masih molek lagi. Tayar depan okey, masih baik lagi. Tayar belakang okey, tayar depan pun okey, masih okey lagi. Lampu depan semua okey, bahagian sisi sini. Condition luaran memang masih mantap. Okey, bahagian belakang pun okey, masih baik lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, ni bahagian dalam, cushion, full leather seat, cantik, lawa lagi, macam baru lagi Aircon bahagian belakang pun masih sejuk, bahagian atas semua okey, masih kemas lagi. Okey, ni bahagian depan, cushion okey, masih okey lagi, bahagian sana pun okey, masih cantik. Pada depan, dashboard depan semua okey. Kilometer 52,000 kilometer sahaja. Aircon bahagian depan pun masih sejuk. Kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beri PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hello guys. Bersua lagi kita untuk kereta. Review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi saya dah review beberapa bah kenderaan, condition luaran, dalaman
memang masih cantik, masih lawa. Engine, gearbox, suspension masih padu lagi masih mantap lagi. Okey, tiap hari saya akan review beberapa buah kenderaan. Okey, so mana yang berminat nak cari kereta harga murah, kat sinilah channel saya lah. Boleh dapatkan kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Okey, satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Siapa nak beli cash, nak loan pun boleh. Nama bermasalah, Secret Status, Blacklist, AKPK, gaji cash, baru kerja 3 bulan, tak ada lesen, saya boleh tolong bantu Okey, mana yang belum subscribe channel saya, boleh tolong subscribe channel saya sebab saya akan review kereta harga cash termurah tiap-tiap hari saya akan review Satu lagi, kalau nak cepat tengok dapat info latest kereta tetap beri yang saya akan ambil video, boleh join saya punya WhatsApp channel saya akan bagi link kat atas. Okay, klik link kat situ ataupun link dekat description YouTube saya pun saya akan bagi link kat situ Kat situ saya akan upload lagi cepat untuk kereta harga termurah. Untuk videonya malamnya baru saya upload. Saudara, perkataan yang diucapkan pada waktu marah ibarat sampan diserang badai di tengah lautan. Ianya tidak boleh diambil pedoman dan pelajaran. Fikirkan saudara.